saya menyaksikan bahawa ketegangan dalam masyarakat tu sangat hebat sebenarnya di Negeri Terengganu. Mungkin ada orang bersoal, kenapa begitu tegang sekali? Tegang itu pelbagai sebab lah. Sebab agama satu bab. Yang kedua adalah yang saya rasa memainkan peranan yang besar dalam masyarakat adalah ketidakadilan dalam masyarakat berlaku. Apabila penyokong-penyokong daripada parti PAS umpamanya, anak-anak mereka nak mohon beasiswa, semua perlu tanda tangan daripada ketua kampung. Masa tu mungkin JKK, atas nama JKK kan, perlu tanda tangan pengesahan. Dan apa yang banyak berlaku ialah anak-anak mereka ini tidak dapat pengesahan sehingga tidak dapat beasiswa ataupun tidak dapat pinjaman. Sama juga dengan pembagian tanah dan sebagainya, tak dapat baja pilih kasih juga, menyebabkan suasana tegang lah. Dan pada saya, apabila katalah berlaku keadaan PAS ambil alih, lepas tu orang PAS pun buat benda sama kepada orang UMNO, sampai bila perkara ini nak terlerai berterusan? Dia akan jadi the vicious cycle stays there for the rest of our life. Jadi tak boleh begitu. Kita sebagai orang yang terpelajar dan memahami bahawa this is wrong, perlu membuat pembetulan, langkah pembetulan. Dan itulah pendekatan yang saya ambil apabila saya menjadi Menteri Besar pada tahun 2018 untuk kita meredakan ketegangan